Kalau orang tanya kita, apa beza hadis dengan sunnah? Sebahagian ulama mengatakan sama je. Tuan-tuan dan perempuan buka dalam kitab-kitab mustalah, ada yang mengatakan as-sunnah muradifatun lil hadis. Sunnah itu sama dengan hadis. Tetapi ada juga yang mengatakan biqasdi tasyri'. Sunnah ini ialah sesuatu yang Nabi SAW lakukan untuk tujuan pensyariatan. Tetapi setelah saya meneliti dan saya menyemak dan mengkaji, saya merasakan sunnah ini ada sedikit pengkhususan yang tidak ada pada hadis. Kerana bila disebut sunnah ialah ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifah. Sesuatu yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, sifat ataupun perakuan. Saya kata sesuatu yang terbit, bukan sesuatu yang disandarkan. Ada beza. Apa bezanya? Bezanya adalah sesuatu yang disandarkan boleh jadi sandaran itu benar, boleh jadi sandaran itu lemah, boleh jadi sandaran itu palsu. Tapi bila kita kata sesuatu yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah pasti kita semak memang betul-betul daripada Nabi. Sebab itu hadis ada yang digelar sebagai hadis palsu, ada yang digelar sebagai hadis dhaif. Tapi kita tak pernah dengar sunnah yang dhaif ataupun sunnah yang palsu. Betul? Kalau orang tanya kita ahli sunnah tak? Tuan-tuan ahli sunnah tak? Ke tuan-tuan ahli bid'ah? Ahli sunnah lah kan? Kita ahli sunnah lah, sebab tu kita aminkan dalam khutbah Jumaat tu. Tetapkanlah kami berada di atas ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita pun amin kan? Sebab kita memang ahli sunnah. Kita bangga mengatakan kita ahli sunnah. Tapi kalau orang tanya kita, awak ahli hadis tak? Kita berani tak mengaku kita ahli hadis? Ni student-student belajar hadis ni. Dekat Unisirah ni kita ada ijazah sarjana muda hadis. Ni semua belajar hadis ni. Kalau orang tanya ahli sunnah tak? Ahli sunnah. Tapi kalau orang tanya ahli hadis tak? Tak apa pastilah, rasa macam tak layak. Sebab apa? Sebab hadis dia lebih besar daripada sunnah. Kerana bila kata ahli hadis, orang yang mengetahui cabang-cabang ilmu hadis. Ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal, ilmu mustalahul hadis, ilmu fiqh hadis ataupun fiqh sunnah. Jadi macam-macam ilmu yang terkandung di bawahnya demi untuk memastikan segala cabang-cabang ilmu hadis itu adalah untuk memastikan sandaran itu adakah ia benar ataupun tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.